Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal masih lagi memberikan kesempatan masa, kelapangan waktu, kesihatan dan juga keringanan kepada kita untuk kita bersua muka, untuk kita berkenal dan bertegur sapa di ruangan maya ini secara virtual di dalam podcast Kompas Arah dan Realiti. Alhamdulillah, ini adalah siaran yang pertama bagi Kompas Arah dan Realiti ini yang diterbitkan oleh Pertubuhan Ikram Malaysia, Ikram Negeri Selangor, yang mana kita akan bawakan isu-isu ataupun kita akan mengupas apa perkara-perkara yang berbangkit di dalam masyarakat ataupun isu-isu semasa daripada sudut naratif kita sebagai umat yang progresif, insya-Allah. Dan untuk itu, Alhamdulillah, di dalam minggu yang ke depan ini, kita akan menjalani ataupun kita akan menghadapi ataupun kita akan sama-sama memperingati dua peristiwa besar di dalam hidup kita sebagai seorang Muslim dan hidup kita sebagai seorang warga Malaysia yang merdeka. Satunya ialah pada 25 Ogos 2026 nanti, InsyaAllah kita akan sama-sama memperingati peristiwa kelahiran satu sosok tubuh yang amat-amat kita muliakan, amat-amat kita jadikan sebagai satu sandaran ataupun role model di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan juga mukmin, iaitulah tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan dengan tahun 1447 Hijriah akan jatuh pada 25 Ogos 2026 di dalam bulan kemerdekaan ataupun dalam kita menyambut ambang kemerdekaan, yang mana selepas beberapa hari selepas itu, insya-Allah pada hari Isnin depan kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita pada 31 Ogos yang telah pun kita sambut ataupun kita sama-sama rayakan dan juga raikan sebagai rakyat Malaysia, tanah negara yang berdaulat ini, insya-Allah. Dan pada episod yang pertama pada hari ini, insya-Allah kita akan sama-sama kupas dan kita sama-sama diskusikan perkaitan di antara kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kemerdekaan negara kita. Oleh sebab itulah kita akan sama-sama diskusikan, sama-sama kita bincangkan dan kita kupas daripada naratif apakah yang kita boleh ambil dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemerdekaan negara kita. Dan daripada situlah timbulnya tajuk yang akan kita sama-sama hadamkan pada hari ini, iaitulah kemerdekaan negara menelusuri sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita tahu, Allah Azza wa Jalla telah pun berfirman di dalam firman-Nya, salah satunya, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami bangkitkan engkau, wa ma arsalna, kami lantik engkau, kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada seluruh alam. Bila menyebut seluruh alam di sini bukan hanya tertakluk kepada manusia semata-mata, tetapi setiap kali kita seorang mukmin, seorang Muslim, kita akan membacakan ayat yang pertama, ayat yang wajib kita baca setiap kali kita menunaikan solat fardu ataupun solat sunat. Ayat yang mana? Ayat yang pertama ataupun ayat yang kedua kita akan bacakan di dalam surah Al-Fatihah, yang mana kita akan menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dalam masa yang sama, related dengan ayat yang saya sebutkan tadi dalam ayat Al-Quran yang lain, di dalam surah Al-Anbiya tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan ataupun diutuskan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Seluruh alam ini meliputi manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, planet. Seluruh cakrawala ini tertakluk ataupun didefinisikan sebagai al-alamin, seluruh alam. Jadi maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya dibangkitkan untuk penduduk di muka bumi ini sahaja, tetapi juga di luar daripada ruang lingkup cakrawala ini.
Jadi maksudnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah Azza wa Jal bangkitkan baginda untuk menjadi petunjuk dan juga role model untuk kita contohi, dan juga sebagai pembimbing kepada kita untuk kita mentadbir muka bumi ini, khususnya kita sebagai manusia khalifah Allah di atas muka bumi ini. Dan dalam masa yang sama bertepatan dengan sambutan merdeka juga, yang mana kita berada di dalam bulan kemerdekaan yang mana telah pun diisytiharkan oleh kerajaan Malaysia bermula pada 1 Ogos sehinggalah pada 16 September kita akan ada satu lagi hari kebesaran negara kita, iaitulah tertubuhnya negara Malaysia pada tahun 1963. Jadi semua ini terkait, dan kemudian kita akan rangkumkan dan kita akan simpulkan secara bersama apakah perkaitan di antara kemerdekaan negara kita dan juga kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya relate daripada ayat yang saya sampaikan tadi di dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya bawakan kepada anda beberapa fokus ataupun beberapa poin penting yang boleh kita kutip berdasarkan di antara Maulidur Rasul yang akan kita peringati bersempena dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kemerdekaan negara kita. Antaranya ialah apa yang kita boleh ungkapkan ataupun kita boleh keluarkan, poin penting antaranya ialah nilai perjuangan dan juga semangat kemerdekaan. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW dibangkitkan sebagai pembebas daripada minda jahiliyah kepada minda bertuhankan ilahi. Dan sesungguhnya seperti mana yang kita tahu dan kita telusuri di dalam sirah baginda Nabi Muhammad, riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda dilahirkan pada tahun Gajah, yang mana pada ketika itu tidak ada lagi sistem kalender pada ketika itu, tetapi kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh semua sejarawan, semua historian, semua sarjana bahawa baginda dibangkitkan ataupun dilahirkan pada tahun Gajah, dan bertepatan juga dengan satu surah yang Allah Azza wa Jal sebutkan di dalam surah Al-Fil di dalam Al-Quran, yang mana pada tahun yang sama berlaku peristiwa serangan tentera Abraha, tentera bergajah dari Yaman, ingin memusnahkan Kaabah, dan pada tahun yang sama jugalah baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan pada ketika itu kehidupan masyarakat Arab pada ketika itu, yang mana Nabi yang terakhir Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari kaum bangsa Arab daripada suku Quraisy, ya. Dan pada ketika itu masyarakat Arab jahiliyah, yang dipanggil sebagai jahiliyah, mereka ini minda mereka adalah bersifat kebendaan, bersifat madiyah, dan juga dari segi akidahnya, pegangan agama mereka itu mereka menyembah berhala. Dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan kemudian apabila baginda berumur 40 tahun, Allah Azza wa Jalla telah pun memberikan watikah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dikeluarkan penjajahan minda orang Arab Quraisy ketika itu yang menjadi sasaran utama kepada dakwah Nabi dan juga risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membebaskan mereka daripada sifat perhambaan kepada sesama makhluk, yakni menyembah berhala, kepada menyembah Tuhan yang the one and only God. Tuhan, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan daripada situlah lahirnya gagasan syahadatain, dua kalimah syahadah, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mana setiap kali kita solat dan menjadi rukun kepada kita untuk kita mengucapkan syahadatain, dua kalimah syahadah, sebagai tanda bahawa kita tidak ada penyaksian yang lain kepada makhluk melainkan kita mengambil penyaksian pada dua kalimah ini, iaitulah yang pertama sekali kita mengambil penyaksian kita hanya menyembah Tuhan yang satu, iaitu ilah. Dan itulah maksud
kemerdekaan kita, memerdekakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ataupun kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, membebaskan penjajahan daripada kita beribadat, tunduk, patuh dan sembahan kepada sesama makhluk, kepada menyembah Tuhan yang Maha Satu, ialah dan itulah tidak lain dan tidak bukan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syahadah yang kedua ialah kita mengambil penyaksian bahawa tidak ada Nabi dan Rasul yang kita ikuti sunnahnya melainkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu yang boleh kita relate, kita boleh kaitkan di antara bersempena dengan bulan kemerdekaan yang kita berada di dalam bulan Ogos ini. Kita boleh titipkan dan kita boleh ambil daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu daripada fokus risalah tersebut ialah membebaskan, pembebasan. Tidak ada penjajahan sama sekali kepada sesama makhluk, melainkan kita memerdekakan diri kita dan kita hanya menyembah Tuhan yang esa dan kita hanya mengikut syariat yang satu, iaitulah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kemerdekaan dari segi minda dan juga pegangan, ya. Dan satu lagi yang poin yang kedua yang boleh saya ungkapkan ataupun kongsikan di sini ialah perpaduan ummah dan masyarakat majmuk. Seperti mana yang kita tahu, kita telah pun melepasi satu fasa sebelum ini, iaitu fasa hijrah yang kita peringati dan juga kita sambut ataupun kita hadamkan gagasan hijrah yang telah pun digagaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penghijrahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, dan daripada penghijrahan itulah lahirnya negara Islam yang pertama, iaitu Madinah Al-Munawwarah yang sebelumnya dikenali dengan nama Yathrib, ya, nama Yathrib. Dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi telah menukar antara perkara yang pertama sekali yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat yang lain menggagaskan ataupun menubuhkan sebuah negara Islam, iaitu negara Islam Madinah Al-Munawwarah, yang masih kekal kita rasai rohnya ataupun kita dapat lihat spirit ataupun semangat hijrah itu sendiri sehinggalah ke hari ini dan sehinggalah ke hari kiamat. Jika kita refer ataupun masih lagi merujuk sirah baginda Nabi Muhammad dan kita berpegang dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang saya ingin kaitkan di antara Madinah Al-Munawwarah, negara Islam yang pertama, sebenarnya yang disebutkan oleh para sarjana barat juga, ialah the Madinah Constitution is the first written constitution in the world. Sahifah Madinah ataupun perlembagaan Madinah adalah perlembagaan bertulis yang pertama di dalam sejarah peradaban manusia, ya. Dan apabila kita kaitkan dengan negara kita yang berbilang bangsa, terdiri daripada pelbagai suku kaum, etnisiti dan juga adat resam dan pelbagai latar belakang, sama juga dengan negara Madinah, yang mana negara Madinah terdiri daripada orang Arab. Ada Quraisy di kalangan Muhajirin dan ada orang Arab yang penduduk asal Madinah yang terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj. Itu daripada bangsa Arab. Manakala bangsa Yahudi pula, satu lagi etnisiti yang mendiami ataupun menjadi penduduk, kita kata penduduk asal negara kota Madinah sebelum peristiwa hijrah berlaku, adalah kaum Yahudi ataupun orang Bani Israel. Dan mereka ini pula terdiri daripada beberapa klan, antaranya Bani Nadir, Bani Qainuqa dan juga Bani Quraizah. Dan ada juga daripada Bani Amalek, misalnya Amalekah, Barabirah, bangsa Barbar, ataupun dan juga pelbagai lagi etnisiti yang lain, yang antaranya orang itu belum lagi dikira dengan orang Arab ataupun suku-suku bangsa Arab yang berada di luar daripada outskirt ataupun berada di luar lingkungan kota Madinah itu sendiri, dan mereka ini hidup dalam keadaan nomad, hidup secara berpindah randa, yang dipanggil
dengan nama orang Badui, kan. Dan semua ini apabila kita rangkumkan, baginda Nabi Muhammad SAW apabila mewujudkan negara kota Madinah, negara Islam yang pertama di dalam sejarah Islam pada zamannya, kita relate juga, kita kaitkan dengan kesepaduan, kemajmukan ini, dan juga kesepaduan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mentadbir kota Madinah sehingga selepas baginda Nabi Muhammad SAW wafat, selepas daripada itu banyak lagi negara kota Islam yang lain yang wujud selepas daripadanya. Dan kemajmukan etnisiti, suku kaum dan juga penduduk ini yang rencam ini, kita bagaimana mereka hidup dalam keadaan harmoni, dan itulah yang boleh kita gagaskan ataupun kita boleh simpulkan, kita boleh tiru, dan kita boleh hadam, dan kita boleh cerna, dan kemudian kita sama-sama laksanakan di dalam mencorakkan negara Malaysia yang tercinta ini, hasil daripada kemajmukan ataupun kesepaduan, keharmonian, kesentosaan yang telah pun dicapai ketika Malaysia mencapai ataupun Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, sebelum kita bergabung bersama dengan Sabah, Sarawak dan juga Singapura sehinggalah terbentuknya negara Malaysia pada 16 September 1963. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang ingin saya kupas dan ingin saya kongsikan, dan sama-sama kita berikan, tuan-tuan boleh sampaikan juga input tuan-tuan di saluran media sosial yang kita kongsikan ini, kita pancarkan ini. Pada poin yang ketiga juga kita boleh relate dengan kemerdekaan minda. Kemerdekaan minda ni ialah apa yang kita maksudkan kemerdekaan minda? Kemerdekaan sejati yang bukan sekadar hanya kebebasan dari segi fizikal semata-mata, tetapi juga minda kita terbuka untuk menerima sebarang pemikiran selaras dengan syariat dan juga roh negara Malaysia yang kita cintai ini. Seperti mana yang kita tahu, Islam adalah agama rasmi Persekutuan Malaysia, dan dalam masa yang sama juga agama-agama lain, oleh kerana tadi saya sebutkan, oleh kerana ada kemajmukan ataupun kita kata kerencaman dari segi etnik, budaya, bangsa dan sebagainya, maka dalam masa yang sama juga sudah pasti di sana ada juga kepelbagaian agama. Dan seperti mana yang berlaku, yang telah pun saya sebutkan, di dalam negara kota Madinah Al-Munawwarah, agama-agama Yahudi, agama-agama selain animisme kaum Arab juga dipraktikkan dan dibenarkan untuk dijalankan dengan secara bebas. Tetapi dalam masa yang sama, baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang lain mengerjakan ataupun merancangkan aktiviti dakwah bagi menyeru mereka kepada menyembah selain daripada makhluk kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan begitu jugalah kita boleh jadikan usaha dakwah kita ini di dalam ada persamaan di antara negara kota Madinah pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga apa yang kita kecapi kemerdekaan Malaysia ini yang terdiri daripada pelbagai etnik, pelbagai agama, latar belakang dan sebagainya. Kita sama-sama rancangkan usaha dakwah kita, dan dalam masa yang sama kita cuba mengenepikan ataupun kita menghalang masuknya pengaruh-pengaruh ataupun identiti-identiti asing yang cuba merosakkan kefahaman, adat resam dan juga kepercayaan masyarakat Malaysia yang asal dan juga masyarakat Muslim secara khususnya. Kemerdekaan minda, kita menerima sebarang inspirasi, sebarang ideologi yang bebas, tetapi dalam masa yang sama kita juga mengenepikan ataupun kita mengesampingkan sebarang ideologi ataupun fahaman-fahaman terbaru yang kontradik dengan roh Islam dan juga roh masyarakat Malaysia pada ketika ini. Itu poin yang ketiga. Yang terakhir sebagai penutup ialah bagaimana kita conclude ataupun kita simpulkan daripada
negara Islam Madinah yang digagaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini, bagaimana role model tersebut ataupun uswatun hasanah atau qudwah hasanah, role model ini kita wujudkan ataupun kita cuba tapakkan ataupun kita cuba bina di dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai bangsa, pelbagai agama kemajmukan tadi di dalam berdasarkan kepada realiti semasa pada hari ini. Antaranya ialah konsep kepimpinan berteraskan keadilan, berteraskan ihsan, berteraskan harmoni, berteraskan integriti yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita dapat cerna dan kita dapat terjemahkan pada realiti semasa. Dan panduan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam memperkemaskan pentadbiran dari semasa ke semasa sehinggalah baginda wafat dan kemudian diteruskan oleh generasi seterusnya oleh Khulafa Ar-Rasyidin misalnya, yang bagaimana negara Islam ini terus berkembang bukan hanya terhad di Madinah sahaja, dan selepas pada itu dalam tempoh hayat baginda Nabi Muhammad SAW, negara kota ini diperluaskan dengan pembukaan kota Mekah dan seterusnya membawa kepada pembukaan kota Taif, dan apabila baginda wafat, usaha-usaha yang positif disebarluaskan di bawah risalah Islam itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu bahawa daripada tiga poin yang sebelumnya saya telah pun terangkan, dan pada poin yang ketiga tadi kita melihat daripada kemajmukan, keserasian ataupun keharmonian, kesentosaan penduduk Madinah yang mana hidup di bawah Constitution of Madinah, Madinah Constitution ataupun dipanggil sebagai Sahifah Madinah. Ya, perlembagaan Madinah itu semua manusia daripada pelbagai latar bangsa, daripada pelbagai latar etnik, pelbagai latar agama, pelbagai latar belakang dan sebagainya, sama ada mereka yang mendiami penduduk asal negara Islam Madinah itu ataupun orang luar yang mendiami kota Madinah pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, ada sahabat kita yang datang daripada Habsyah misalnya, Bilal bin Rabah, ataupun kita kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nama beliau pun sudah pun menunjukkan bahawa beliau bukan orang Arab, orang Rom. Beliau datang daripada Roman. Ataupun Salman Al-Farisi misalnya, beliau adalah orang Farsi, tetapi beliau adalah semua nama-nama yang disebutkan tadi, Bilal bin Rabah daripada Afrika, daripada Abyssinia ataupun Ethiopia, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi daripada Europe, dan juga Salman Al-Farisi daripada pelbagai kontinen yang berbeza, tetapi mereka semua ini adalah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, turut bersama dengan baginda Nabi SAW membangunkan kota Madinah sehinggalah baginda wafat. Dan dalam masa yang sama, dengan terlaksananya ataupun dengan bangkitnya negara kota Islam Madinah ini, selepas ketika hayat baginda Nabi Muhammad SAW, ada pembukaan, siri-siri pembukaan ataupun kita kata siri-siri dakwah yang disebar luaskan di luar daripada kota Madinah, sehingga Islamnya negara kota Mekah Al-Mukarramah misalnya pada tahun yang ke-8 Hijriah dengan pembukaan kota Mekah, dan selepas pada itu terbukanya kota Taif apabila Nabi SAW pada tahun yang ke-10 kenabian, Nabi dilantik menjadi Rasul. Sebelum peristiwa hijrah, Nabi keluar bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah, keluar untuk berdakwah di kota Taif. Tetapi apa yang baginda nampak ketika itu, Nabi dibaling batu sehingga malaikat Jibril AS menawarkan kepada baginda, maukah aku angkat bukit Taif ini dan aku timpakan ke atas umat Taif yang menyerang kamu ataupun menzalimi kamu, menolak agama kamu dengan kekerasan. Tetapi dalam masa yang sama Nabi kata, biarlah, kerana innahum qaumun la ya'lamun, sesungguhnya mereka ini adalah satu kaum yang tidak mengetahui. Walaupun pada masa ini mereka tidak beriman, tetapi sesungguhnya selepas daripada ini anak cucu mereka ataupun keturunan mereka akan masuk Islam. Dan apa yang berlaku, alhamdulillah, ketika pembukaan kota Taif, semua orang Taif ini, penduduk Taif yang sebelum hijrah tidak menerima dakwah baginda Nabi Muhammad SAW,
memeluk Islam berbondong-bondong. Dan sampailah sehinggalah ditakdirkan baginda wafat, gagasan negara Islam Madinah ini disebarluaskan, diperluaskan ke seluruh pelosok alam dengan pemerintahan yang mewarisi pemerintahan baginda Nabi Muhammad SAW yang digagaskan oleh 4 Khulafa Ar-Rasyidin, oleh baginda Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, Uthman bin Affan dan juga Ali bin Abi Talib, sehinggalah tahun yang ke 46 Hijriah, ya. Dan semua ini berlaku kerana ada asas daripada negara kota Madinah itu sendiri. Dan apa yang boleh kita sebagai penutup, bersempena dengan bulan kemerdekaan ini, marilah kita sama-sama jadikan kita tidak hanya berdiskusi, menjadikan diskusi santai secara virtual ini hanya sebagai diskusi intelektual semata-mata, hanya mental exercise semata-mata, tapi diterjemahkan. Kita hadam ilmu yang kita dapat, kita sama-sama bincangkan pada hari ini, dan kemudian seterusnya kita laksanakan di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Muslim anak Malaysia, bersempena dengan peringatan 2 peristiwa besar yang kita hadapi ataupun sama-sama kita peringati, iaitulah yang pertama Maulidur Rasul yang jatuh pada 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah bersamaan dengan 25 Ogos 2026, dan seterusnya kita akan sama-sama memperingati menyambut ketibaan Hari Kebangsaan Malaysia pada 31 Ogos 2026. Oleh itu, sebagai penutup, marilah kita sama-sama berfikir sejenak dan kita sama-sama hadamkan 4 poin yang telah saya kemukakan tadi, dan kita sebar luaskan, dan kemudian kita sama-sama laksanakan kepada diri kita, dan kemudian kita terjemahkan di dalam keluarga kita, masyarakat kita, dan seterusnya kepada seluruh warga Malaysia yang sama kita cintai ini. Kita akan bertemu lagi pada siri-siri yang seterusnya, insya-Allah, di dalam podcast Kompas Arah dan Realiti terbitan Pertubuhan Ikram Malaysia, Ikram Negeri Selangor. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.